bergurau-gurau itu, dia masuk dalam senarai orang dalam dunia perbukuan yang saya hormati. Tak pernah jatuh dalam arus popular. Dulu orang serbu kedai dia, rampas buku. Tapi tak dakwa di mahkamah. Dah kali menyusahkan dia je. Malukan dia dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Lepas tu bila suruh dakwa, tak nak dakwa pula. Okey. Esok bermula, malam ni jangan datang. Soalnya tuan-tuan start kereta buat datang lah. Malam ni dah. Mall pun dah tutup. Sinaga-naga tak ada. Dia hantarkan jasad je. Sebab sinaga-naga dia biasa di KL, dia akan siap untuk cover-cover buku di bawah projek yang diberikan pada dia. Jadi sinaga-naga tak ada lah. Last lah dia tolong buat cover ni kat saya. Dia tolong produce ni kat saya. Luvran Pencuri Pensel ni dia cover. Dia yang buat kan. Ini pun dia buat. Ini pun Lan buat. Saya memang kalau buku-buku saya yang untuk kritik politik yang keras ni, orang lain tak berani terbit. Takut permit kena lah apa. Saya pergi dengan silan sinaga-naga lah. Kejap ibu buka beg kuning. Dia kan selalu siapa yang follow saya lah. Buka-buka tu bukan tu beg kuning. Buka buat lu ni saya tugas saya promote. Sekejap lagi saya nak buat video untuk dah upload dekat media sosial. Sementara tim saya tengah duduk ready ni, saya buat lah ni. Tengah duduk loading buku. Tapi tak boleh ambil dua buku dulu datang buku ni. Bomai dulu dua saya nak lelong je untuk tuan-tuan ambil. Tuan-tuan yang datang malam ni akan dapat 50 set. Limited untuk buku ni dengan harga lelongan. Bukan harga jualan murah. Memang kita lelong untuk guru ikut. Guru mana boleh tinggal tuan-tuan. Guru ikut, Ilham ikut. Ilham bawa mak dia datang. Tak tahulah tahun ni. Mak dia tahun lepas pun datang. Guru ada tapi tadi dia turun bawah. Kiri jumpa dia. Kiri tanya, abang dekat mana ni? Saya dengan selamat. Lepas tu orang ni mesej. Dia mesti ada. Boleh besok main je dekat ni Jari Stream ni. Ni tuan tengok dekat atas tu, tu Jari Stream. Lepas tu nampak lah dari jauh, tengok kalau nampak apa ni Luvran ni, tu kedai saya dah tu. Ni kedai saya. Saya pun tak ada apa, 3 buku. Lepas tu yang lain nak jual batu bata. Mak si Ilham ni dia pengusaha batu bata. Jadi Mak si Ilham akan jual lah batu bata dia yang dibuat tasbih. Kononnya dengan tasbih batu bata yang mahal-mahal tu, Allah akan lebih meredai tasbih. Dengan tasbih batu bata yang mahal tu kelihatan lebih alim. Okay? Dia orang lain dia orang lah. lain dia orang. Lepas tu banyak besok. Tuan-tuan datang urusan dengan dia. Lepas tu cakap lah kata kenal saya. Nak sebut nama Tuhan 100.5 Suji batu. Baik pegang kepala selamat. Okey dah 33. Letak selamat kat dalam, kita tengok dulu luar. Taklah barang saya mahal tak apa, kita mengejar dunia kan. Saya heran tasbih nak mengejar akhirat pun lagi mahal pada barang mengejar dunia. Apa barang? Ni memang tahulah mengejar dunia kan. Ni barang nak mengejar nama Allah pun 100.5, 180 pening saya tengok. Macam mana dia orang ni fikir tentang kehidupan ni. Aduh. Bukan saya, mak dia berniaga benda tu. Ya, besok mak dia memang daripada TikTok dia jual batu tasbih. Tuan-tuan datang, saya malas lah nak promote. Tapi macam saya rasa macam tak masuk akal lah. 180, 150 nak menyebut nama Allah. Sesuai saja itu mahal. Mak dia menegas. Tiap-tiap bulan saya tanya untung. Ni bulan ni untung sale 2,500. Tapi modal tak nak minta. Modal tak pernah pulang balik pun. Daripada zaman meniaga baju kucing dulu, Piala Dunia 2018. Piala Dunia 2015. Saya balik-balik menjerit, akaun dah tutup. Berapa untung mem? 11,000. Padahal ambil kat saya 6,000 lebih. Jadi untung ni sepatut 4,000 lebih, dia kira 11 lah. Budaya Melayu pinjam duit marah tak payah bayar balik. Dia kira sekali untung dia sapu. Kan? Jenis marah tak hantar surat, tengok buang. Surat buang, tengok buang.
Lepas tu saya tanya dia kan, yang best kan, kena bagilah bang, dia beli 2 je, tapi saya tengok dekat Facebook dia, kucing dia ada 5. Saya bagilah 5 jersey, beli 2 free 3. Sebab kesian sekali baju kucing tu 2 pakai, 3 nak pakai baju apa. Dia ni susah bang, tapi dia banyak kucing, banyak NGO daripada businesswoman. Dah habis. Orang tu beli bayar 2, di postnya 5 sebab orang tu nampak gambar orang tu dekat. Nasib baik yang beli 2 tu gambar dia dekat, nampak dekat Facebook kucing bukan 20. Kalau tidak, 2 adalah jualan, 18 adalah sumbangan. Macam mana kita nak jadi share partner? Lari kita pun. Tak larang nak share dah, baik buka pada kebajikan. Sedaplah buat charity. Tajaan orang lain. Saya pun nak. Tak, saya dah tahu dia tidur. Mak Ilham dah pensan dah. Tuan-tuan susah nak tengok tu kan. Saya bagi tuan-tuan tengok. Tu anak dia. Anak dia okey. Kerja dengan saya tak pernah buat hal lah. Anak dia tak terlibat dengan perniagaan batu. Ini kedai. Ini buku baru sampai. Sekejap lagi kita belanja tuan-tuan. Okey. Dia tak tahu tu. Kalau dia ada, dia tahu dia lari. Susah betul dia nak keluar kamera. Mak dia pun sama aja. Joey Daud jauh lari dia tu. Tu belakang Deniman, Raxman, tu Noah. Tu Abang Saipul. Abang Saipul tuan-tuan selalu masuk stream dia je. Dia ni Ali Khamenei Malaysia. Tidak, kami semua di Iran sekarang, tapi sebab ada pesta buku, minta datang lah, kami dapat invitation ke Iran. Saya selalu gurau panggil dia sebab dia pergi ke Iran selalu. Saya beritahu lah, mesti nak angkat Ali Khamenei. Dia selalu ke Iran. Dia gelak saya sebab saya kenapa saya kirim batu kat Husin, tak kirim batu kat dia. Saya nak batu Husin lah, baru glamour. Rupanya selalu pergi. Nanti saya kirim lah. Dah Husin tak datang tahun ni. Berarti tahun depan pula nak tunggu Husin. Tuan-tuan nak saya lelong sekarang ke? Baju seluar semua. Gantunglah baju ni kat sini bagi diorang nampak. Saya akan mula naik lelongan. Kalau tuan-tuan nak, saya belanja sekarang. Saya bawa dia ni, dia lama dengan saya, Ilham ni. Dia je yang boleh bekerja dengan saya. Dari segi anak-anak lah. Ya, dia di lobby di mall. Mall masuk je, mall. Tuan-tuan nampak tempat lapang mall tu, dia buat pesta buku. Bukan level 1, masuk je dalam mall. Saya tak tahu, ground floor lah orang panggil. Ground floor, level 1 dah tempat minum tu. Kopi kenangan tu. Muka Ilham ikut ibu dia. Nanti kita tanya ibu dia. Bukan Angsana kan? Bukan sana kan? Bukan. Paradigm Mall sayang. Dari Skudai sebelum Angsana. Ni Arif. Sekejap. Jangan nak tengok kak. Okey, ni Arif. Tengah buat tripod. Nak gantung baju. Ni Noah. Dah double XL kita tu. Yang selalu pakai baju double XL. Tu Arif yang tuan-tuan selalu inbox tu. Tu Deniman yang keluarkan Raxman kasut. Ni lah mak dia yang selalu klien dengan saya tu. Yang 33 tahun saya tak belagangi dengan mak dia. Okey. Mak dia tu macam bukan lain macam, satu macam. Okey, ni suasana dia. Okey. Kawan-kawan semua tengah saya bawa susun. Tu Puan Nungku, pengarah perpustakaan Johor. Dia datang tengoklah peserta-peserta memasang barang. Yang bertudung biru tu Puan Nungku. Ni DBP, geng-geng DBP. Tuan-tuan nak cari. Tengok ensiklopedia ya. Dia banyak ensiklopedia lawan ni buruan tu. Yang terbaru. Ensiklopedia buruan tu untuk mereka yang berjaga malam teman live saya tu. Ni ensiklopedia buruan tu. Dia ada ensiklopedia ikan hiu. Ada merchandise kali.
Ni bukan kad yang malam-malam tuan-tuan tengok orang tengok tu. Bukan kad tu. Ni merchandise. PSA 10 semua. PSA 10. Okey. Ni DBP banyak ensiklopedia. Ni pun bagus juga. Ada Zakbar. Banyaklah buku dia best. Ni apa ni, Puan Sri Azhar Aziz. Banyaklah buku-buku lama dia orang print balik. Ni Datuk On. Banyak. Ni saya tunjuk kata favorite book ni. Ni. Ni Khazanah Pantun Melayu Riau. Saya tak tahu ni Merah Saga Kurik Kundi ada. Ni dulu saya jual buku ni, Merah Saga Kurik Kundi ni, tak Dulu saya jual Merah Saga Kurik Kundi ni, saya baca pantun-pantun dia. 50 set satu malam je habis. Berapa sekarang Merah Saga Kurik Kundi? Dia ada promotion. Pada tahun. Promosi apa? RM15. 30%. Berapa harga dia sekarang? Kalau ni dalam RM30. RM30 tuan-tuan. Kalau saya ambil reseller balik dekat tuan-tuan, ni RM30 je Kurik Kundi. Tuan-tuan datang besok. Kurik Kundi Merah Saga. RM30. 30 Riau betul. 30. Ni lagi satu yang saya suka. Separuh harga. Ni pun separuh harga. 50%. Betul. Siapa yang nak selalu tengok, saya ambil Kurik Kundi sekejap baca kan. Ni saya baca. Kurik Kundi ni favourite saya daripada kecil. Pertama ni cetakkan edisi 5,000 pantun. Jangan saya kali. Ya. Johan tengah buka tripod. Dulu saya jual sekejap Kurik Kundi ni. Tapi lepas tu saya bukan syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Saya tak boleh dapat harga dia ni Kurik Kundi. Tuan-tuan datang besok sebab dia orang buat sale 30%, 5,000 pantun Melayu. Saya baca dia daripada edisi 3,000 lebih, 4,000 lebih ni yang latest, edisi 5,000 lebih. Best pantun ni yang Khazanah Pantun Melayu Riau daripada Alam Riau, maksudnya kita panggil pantun selatan. Sebab saya sebab tu saya turun. Oh lama. Kita tak tengok live ke? Tengok tu. Kalau dendam siap bawa cucu gitu pun. Dia tengok Tok Ham ni. 24 ni. Mak dia mai pula dah. Mak dah sampai. 4 tahu ke? Bukan tidur tadi? Kita tidur seminit 2 je. Okey. Tekan batu sampai dah. Mana contoh-contoh batu? Tak bawa, saya bawa. Bawa meja je. Bawa meja je batu, tak bawa lagi. Siapa nak batu-batu aras tinggi sikit dia datang lah. Mengganggu orang baca pantun je lah. Masalah. Saya dah nipu bila. Saya nak gambar satu ke? Boleh. Sambil. Minta maaf Okey. Okey. Jangan kawan ambil gambar. Okey, esok mai tau. InsyaAllah. Tuan-tuan boleh ambil pantun Khazanah Riau ataupun ambil terus saja pantun Kurik Kundi Merah Saga. Terima kasih. Sama-sama. Dia bukan Sabtu Ahad, dia 5 hari pesta buku ni, 21 hingga 25 hari bulan 21 hingga 25 hari bulan Ogos. Ramai. Mana batu? Tak ada, tak bawa batu. Lepas tu, okey. Kalau tuan-tuan nak tunggu sekejap lagi, saya nak sale buku. Ni kita punya buku dah ready semua. Saya belanja tuan-tuan kejap lagi. Ni Kuasa Asia yang besok nak dilancarkan. Besok pukul 5, podcast yang pertama live daripada sini adalah dengan Tuan Haji Nasai. Dia nak melancarkan, selalu kita bercakap Asia Barat kan, tak siapa melihat mengenai analisis menyeluruh krisis strategik Indo-Pasifik, persaingan ketenteraan dan arah masa depan. Ni dia 3 penulis bergabung dalam satu mengkaji tentang zon ketenteraan Asia Pasifik, Kuasa Asia. Okey, Tuan Haji Nasai datang bincangkan buku ni. Kita ada 100 set je besok. Sebab kita nak datang daripada jauh, bawa banyak tak ada. Kita ada 100 set. Tuan-tuan nak saya belanja sekarang ke? Kalau tuan-tuan nak saya belanja sekarang, nak menjerit pergi jauh. Ni pasar, ini bazar lah, bukan pasar. Cucu saya suka menjerit. Bagi tahu kat dia lah warning lah. Nak warning banyak pun kecil lagi. Warning biasa, jangan menjerit. Ini bukan pasar, ini bazar. Jangan buat muka stres. Buat muka gugung-gugung atuk pula. Okay? You go. Okay? Atuk nak live.
Pergi jalan. Ikut ibu jalan. Saya dah jerit-jerit kat sini. Nak pergi mana? Nak apa? Saya nak apa? So ibu pergi jalan sana. Bawa ibu pergi jalan. Besok baru mula bazar buku antarabangsa Johor Bahru. Bazar buku antarabangsa Johor di Paradigm Mall Johor. Okey. Kak Pak Kuda kat mana? Baca syair dia, satu buku 6 hari baru habis. Adalah kisah orang yang jauh, rindulah sungguh. Jenuh tuan-tuan. 2 bulan tak habis kalau aku baca syair. Panjang. Tak risau bawa. 2 jam setengah. Okey, nak ambil buku tak? Tak berani tidur. Cak, kalau siapa nak buku, saya nak share sekarang. Sejarah Pak Mamun. Teringat Pak Mamun baca saja. Yalah. Kena ada skill tu. Tak apa. Nak cakap dengan orang kat depan. Nanti ramai ni orang masuk-masuk nak tanda tangan nanti. Nampak? Dah mengeluarkan arahan. Ni. Diganggu. Padahal dia tumpang kedai saya. Depan. Tapi dia bagi arahan kat tim saya. Dekat depan je. Tak boleh kiri kanan. Padahal dia tumpangnya tu. Nak letak dia punya tasbih ke syurga tu. Habis dia arah-arahnya tim saya. Habis budak kena dengar arahan dia. Sebab tu saya kata kan, dalam buku Hikayat Tanah Jauh, kalau lelaki nak berkuasa, pastikan dia tak berkahwin dengan wanita penguasa. Kadang jadi macam Hikayat Tanah Jauh ni lah. Jadi macam Puan Insun. Saya tak tunggu apa lagi dia nak arah. Panggil saya toke batu-bata bang. Abang ni masalah ni. Sekejap, tengah tu belum keluar lagi harga dia. Okey, tunjuk slow-slow. Saya buat tu Kalau saya buat ni harga 46. Okey. Luberan terbalik pula. Tunggu TikTok suruh betulkan dia ingat robot. Ya, saya tahu. Budak 46 menderita penyakit yang boleh menghilangkan pandangan dia. Tuan-tuan nak je 35 kemudian yang ni jadi 55. Siapa nak baju, jap lagi saya belanja baju. Siapa nak baju, sebentar lagi akan dibelanja baju. Mereka yang mahukan baju, sebentar lagi dibelanja baju. Apa yang hendak kamu mau, lagikan penyidai, garisnya lurus. Apa yang kamu apa yang hendak apa tadi? Sampai dah ambil lu. Okey. Buku kuning ni saya cerita adalah tentang kritikan terhadap
selain daripada pemimpin yang berpecah dalam politik. Salah satu perpecahan politik yang paling besar dia adalah tukang fitnahnya. Yang kita selalu panggil baruah politik lah, trupa cyber. Ini saya kritik banyak orang yang memainkan peranan memecahkan orang Melayu, bukan saja pemimpinnya, tapi pemfitnah di kalangan orang Melayu. Ini maksudnya orang yang meneruskan watak Patih Karma Wijaya ni. Jika tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh dapat. Yang ni pula, saya cerita Lovren, si pencuri pensel. Tiap-tiap berlaku rasuah dalam negara kita, kehilangan harta negara, pembelotan, krisis, yang ditangkap adalah anak remeh. Orang-orang yang melaksanakannya akan bijak mencipta alasan untuk mereka dibebaskan. Sebab itulah rasuah di negara kita hanyalah alat politik. Pembasmian rasuah adalah alat politik, bukan baru. Sebelum berlaku sekarang pun saya dah gunakan dah ni. Okey, kalau tuan-tuan nak ni kritik politik dalam ni 12 cerpen, sebab tu dia 30. Kalau nak satu saya belanja 25. Yang ni 25 saya belanja 20. Okey, saya kepalkan buku ni jadi 235. Tuan-tuan dah dapat untung lah daripada 55. Masuk yang ni saya bagi 55 je. Ini adalah kumpulan esei-esei terbaik saya yang saya pernah tulis untuk Malaysia Kini, Malaysia Insight, Awani, online dan juga FMT. Kalau tuan boleh dapat ni semua esei tentang perbukuan pemiskinan Melayu, anak-anak jalanan, sahabat-sahabat baik yang saya kenal, Rolok, sahabat-sahabat baik yang telah pergi tapi saya tulis ketika mereka masih hidup, Wak Khalid, Pian Habib, sahabat-sahabat yang sezaman dengan saya, Sabri Yunus, Andy Flop Popi, Tok Ki ada kisah dan Datuk Sri Vida yang saya kenali. Ini semua ada dalam ni. Nanti dekat lepas log tanda je nak tanda tangan kan, dekat situ dia akan ada tanda tangan kan. Okey, tak ada beza, ni sama dengan PKP yang sama je. Jangan siapa dah ada PKP ambil yang ni je, dia sama ni PKP, dia cover baru je. Mata Mercury tak tahu di mana, ni semua orang dah ada di bawah dah, dia je tak ada. Ni semua silap, semua tim dah turun ke bawah dah, dia belum nampak lagi. Dia dekat bilik aku. Matthew duduk di bilik yang apartmen ni. Dia duduk bilik resident. Dia nak turun seorang, dia takkan berani tu. Kena pergi ambil dia takut sesat. Dia tak berani. Dia nak tekan lift pun dia tak tahu. Kena ada orang guide bawa dia turun. Kalau seorang tak turun dia. Sebab dia nak tekan lift, dia takut pergi ke mana. Tata dia tekan lift, masuk alam kubur kan. Tak berani dia. Kalau saya ugut, Mat, kalau kau salah tekan lift, Mat, tingkat atas tu ada kubur. Dia akan tanya, kau jangan nak buat. Betul, Mat. Ramai je orang-orang yang kecewa datang naik lift ni, dia tekan. Lepas tu dia dapat kubur. Confirm dia tak tekan lift tu. Hantu dia tak takut, kubur je. Tapi kalau kau keluar kubur tu, Mat, kau pergi je, Mat. Nanti ada satu orang tu, dia bawa kapak dengan pasal sabit, dia datang kat kau. Nak mati dengan kapak dengan sabit. Kau cakap tak. Nak mati dengan hembusan je. Dia hembus, Mat. Nanti kau tidur. Lepas tu lama kau tak ada. Setahun dia tak naik lift tu. Dia gurau kawan-kawan macam tu lah, tuan-tuan. Gurau kawan-kawan. Mesti lah, tuan-tuan, batu ke syurga. Tasbih RM15 lambat sikit. Tasbih batu mahal-mahal tu, cepat sampai kusyuk lebih. Batu apa? Batu tasbih. Saya tak tahu jenis batu lah. Datanglah rumah saya tak jual online, dia jual fizikal je. Tasbih saya tak jual lagi. Tak jual lagi. Ni korang kalau tak pergi ambil memang selamat tak turun ni. Cuba kau cek kan, dia mati keras lah dalam bilik tu. Kita ada kat bawah-bawah dia turun kesian dia. Kejap lagi nak pergi makan tinggal dia. So kat bawa dia tu. Tu hantar dia kejap. Sebab kita nak pergi makan sekejap lagi. Tasbih dia 400 lah. Dia nak ada bayar beli 300, tak ada orang nak beli tasbih tu. Pasal orang tahu tasbih tu dekat KK RM17. Makan selalunya kalau kita turun Johor, kita pergi makan kat mana selalunya? Apa yang kedai nama artis apa? Mana nama artis tu? Nuah? JB selalu kita lepak ngopi kedai apa yang nama artis tu? Benafir. Selalu kita ke Benafir ya. Kena teh tarik, pergi di Benafir. Selalu Benafir, betul. Selalu dekat Benafir ya. Sebab kita kena itu, nasi lemak lobster kita tak mampu. Benafir okey lah, kena teh. Makan memang dah makan semua pasal penganjur memang hantar makanan tadi laksa Johor. JB di Paradigm Mall, Pesta Buku Antarabangsa Johor. Di Paradigm Mall bermula esok hingga 25 bulan Ogos. Hal cepat, kita dah capai 8,000 tak?
68. 68. Saya nak naikkan buku apa lagi belanja? Tuan-tuan nak buku apa yang saya belanja lagi? Yang ni saya tak boleh belanja lagi. Besok sebab kita ada 100 set je akan konflik. Besok bila Tuan Haji Nasai review buku ni dengan podcast dengan saya pukul 5, saya release sebab dia ada 100 set je. Besok harga dia pun harga murah. Haji, Lovren dengan saksi sempat beli RM26 saja nak nyakat lah tu. RM11 dia dapat diskaun. Ambil lah. Esok dapat RM18 lah. Tak ada, wife saya tak buka bus. Dia datang menumpang lah. Kita ni, wife saya tak buka bus. Kan bus saya ni tak banyak barang. Dia orang bagi dekat sebelah konti. Saya bertugas dalam konti ni. Alamak. Dia datang nampak tu. Buku saya duduk bawah. Nampak? Besok dia punya tasbih ke syurga dia di atas. Ketika tasbih bertasbih, saya buku saya duduk bawah lah, ni benda dunia. Darjat dia di bawah. Ni benda-benda akhirat. Okey, ni bilik podcast. Ni podcast. Besok podcast buat dalam ni. Dalam bilik ni kan. Ni bilik podcast, studio kan ni cermin ni. Lepas tu orang dah penuh, dah ramai, semua dah ready dah. Turunkan beg kuning, Cuk. Turun. Okey, harga semua dah pindah balik. Harga saya akan pindah balik tuan-tuan tak akan dapat harga diskaun dah. Saya belanja tu je. Ni buat semua dah mula. Tu kedai Datuk Muda. Okey, ni studio podcast je. Ni tempat kita orang lepak ni geng-geng biasa dia orang ni lepak dulu lah sebelum susun buku. Esok siang jadi tempat geng-geng lepak. Mengopi. Bagus dia orang sedia satu untuk kita orang melepak. Okey. Ni nampak je sebelah konti radio ni, konti podcast ni, tempat saya. Sekejap. Ni toke tasbih. Malu dia. Okey. Ni nampak je ZRA Stream ada Mamat Bertengkolok ni dan juga CEO tu. Nampak CEO ni. CEO Mamat dengan Mamat Bertengkolok yang menjadi hamba suruhan dia. Nampak macam panglima tapi menjalankan apa arahan dia raja je. Okey. Tu CEO tasbih. Tasbih mana? Tasbih ke syurga mana? Tahu takut. Tengok siapa lebih berkuasa. Jadi adik ni semua tengah siapkan ni daripada Soleh Merdeka Publishing. Adik-adik ni tengah menyiapkan buku. Dia orang banyak buku. Buku apa dia? Adik-adik banyak buku apa? Sebenarnya kawah buku. Oh, kawah buku. Faham dah. Okey, ni kawah buku. Dia orang pakai nama Soleh Merdeka. Tahu ni. Okey, ni macam-macam ni. Semua orang tengah bersiap. Okey. Ni kedai hero. Kawan saya. Tadi saya dah introduce lah. Inilah kalau tuan-tuan nak tahu Ben Ali. Fighter. Kalau saya suruh maki Mada kan, terus terbakar. Saya maki baru sikit je. Kalau Ben makin, saya baiklah kampung dia baling tak ada sawah. Getah je. Mana kedai buku yang burung hantu tadi tu bang? Burung hantu tu. Burung hantu tu di BP dia tutup dah, besok beli di depan kedai kita. Tak ada dah? Tak ada dah. Esok lah yang abang belikan. Ni kawan-kawan, okey. Okey, siapa yang nak datang tengok sesi dengan Datuk M. Nasir, sesi dengan Pak Nasir Jani pada hari Sabtu, sinilah. Sini banyak sesi. Ini sesi dia banyak sesi sini. Tapi cuma saya jadi host 2 sesi. Hari Sabtu dengan Pak Nasir dan juga Datuk M. Nasir. Sempena buku tadi tu. Lepas tu hari Ahad kot. Rasanya dengan Datuk Muda dan juga Amin Mamat Khalid untuk promosi filem baru dia. Ni dekat Datuk Muda memang dia ada kedai di sini. Dia memang jual komik dia dan juga buat lukisan dia. Datuk Muda memang sentiasa kat sini.
Sabtu cuba tuan-tuan. Sambil tu saya promote Facebook Penganjur. Pergi dekat Bazar Buku Antarabangsa Johor Bahru, tengok jadual tu. Banyak acara dia. Saya nak ingat berapa-apa saya pun lupa walaupun saya host. Tapi saya terlupa poster tu berapa-apa. Tapi saya tak mungkin pagi. Saya rasa petang kot. Cuma saya dengan Abang Imuda tadi saya tunjuk gambar kedai dia. Datuk Imuda. Tadi tak saya dah tunjuk daripada kedai dia. Tu nampak tu dia daripada belakang. Yang berambut panjang tu. Jap. Tuan-tuan datang ni kan, kedai ni podcast kan. Ni kedai saya kan. Okey. Seberang tu kedai Datuk Imuda, nampak tu dia tengah duduk dekat tiang tu. Dengan rumah dia. Berarti dengan kedai saya tak jauh lah. Nampak kedai saya aja. Nampak studio podcast ni. Seberang studio podcast ni, nampak Datuk Imuda. Datuk duduk dengan rumah dia mengatur barang-barang perniagaan. Dia keluarkan t-shirt banyak je. Saya try promote je. Bang, abang bawa t-shirt abang. Abang bawa t-shirt apa bang? Okey. Tuan-tuan tengok. Malam ni sekarang pukul lagi 10 minit. 10 minit. Malam. Abang buka. Biasa saya ada map. Bunga-bunga tu warna putih, warna hitam. Sekejap. Abang beritahu. Apa ni siapa datang ke Datuk Imuda Okey, siapa yang datang di booth saya besok, bermula besok 21 bulan Ogos di Imuda Art Entertainment, penuh dengan t-shirt yang t-shirt yang dipuja. Ada pemain-pemain tentu trademark warna putih. Ini P.Ramlee, berbagai-bagai karakter P.Ramlee, 13 karakter. Ini satu harga RM45 saja. RM45. Sama tu. Mak gelap pun sama RM45. Ini mak gelap. Sama RM45 juga. P.Ramlee dan P.My Tantu. Dan yang terpaling terbaru bagi satu. Ambil ya? Kemarin. Inilah kemarin. Ini siapa? Aisyah. Dan yang terbaru yang harus dibeli oleh orang-orang yang melihat pertama kalinya ini dah 40 tahun. 40 years anniversary nanti. Besok dia orang hari Sabtu ni dia orang launch buku sejarah. Berada kita besok dia ada dua kereta yang menerajui filem Kemarahan Siman Jalan termasuk saya. Tahun ni kena 40 tahun. 40 tahun ya. Pesta buku ni juga tentang 40 tahun. Betul. Jadi ini adalah salah satu koleksi yang harus dimiliki oleh anda semua yang melihatnya. Jumpa besok. Dan dapatkan satu warna hitam. Okey. Abang Imuda. Okey, terima kasih. Betul. Ni jangan datang malam ni. Malam ni orang tengah prepare besok 10 pagi 10 malam sayang. Pakat datang malam ni nanti jenuh. Ni semua orang tengah menyiapkan susunan ni. Adik-adik ni. Okey. Banyak buku tu kalau saya nak pusing kedai ni. Jenuh. Banyak. Kita dah capai berapa dah? Sekarang tadi 79, sekarang 76. 76 tuan. Kita tutup dah kita. Bahaya tuan-tuan. Dah lah tuan-tuan dapat murah betul tuan-tuan anjing saya pula. RM20 je dapat, RM80 je dapat. Saya dah tutup dah sale buku. Bagi tuan-tuan nak apa lagi? Baju dah tutup dah, t-shirt dah tutup dah, tak ada sale dah. Okey, Prof tak tahu tak sampai dia. Kita pergi ajak dia pun bukan untuk live. Dia ajak dia kalau nanti kita nak keluar jalan Johor. Bukan apa tuan-tuan kalau dia naik kereta dengan saya. Dia cerita je lagi, kau tahu tak sini apa sebab dia angkat JB dia punya. Saya nak apa bila saya masuk dengan dia dalam kereta. Saya nak tengok dia punya mengepak orang Johor tu. Kau tahu sini ni dulu aku main sini. Betul saya Mat. Saya saja nak kira ngepak saja Mat. Kontak, mana ada kontak? Komplek Tun Abdul Razak, kau jangan. Orang Johor tak cakap macam tu. Sajalah bawa dia jadi. Mak ayah tak tahu kat mana. Zik. Ni Mat ayah. Ni. Tak dah jumpa dah. Jadi seronoklah bawa dia. Mic tak clear lah, mic letak kat lain tadi. Saya dekat Paradigm Mall, Pesta Buku Antarabangsa Johor. Jadi bawa dia seronok itu, jam layan dia, lepas tu pergi kedai makan kan. Nanti orang ambil gambar dengan dia. Saya macam, kalau orang datang, saya pusing-pusing macam dia lah orang nak ambil gambar. Tengok, kau mana orang kenal kau?
Orang tak kenal kau, aku popular pada kau. Sepanjang malam tu seronok lah tengok dia mengepak. Betul lah, Man. Orang Johor, Man. Orang Johor bangga dengan kau. Kau tahu tak apa. Seronok itu lah kalau berjalan dengan dia. Dia akan charge. Saya tak boleh buat apa ni negeri dia. Nanti hari kalau dia naik geram je, ni tempat aku. Kau jangan ni. Orang JB. Saya tak tahu katanya. J-Bond, Johor Bond. Apa lagi tuan-tuan nak? Buku yang belum saya belanja, tuan-tuan boleh minta. Kita dah capai apa? 8,000 dah? 76. 76. Banyak tadi baju orang ambil? Ada 20 workwear. Oh, dia rugi ayah 20 workwear. Lepas tu? 25 t-shirt. 20 workwear, 25 t-shirt. Betul-betul kau hantar bila saya belanja. Okay, dah habis dah baju dah tak ada belanja dah. Tadi je. Di mana ni? Di Paradigm Mall. Bazar buku antarabangsa Johor. Di Paradigm Mall. Tadi dah tunjuk dah orang baru masuk je. Saya cerita. Bazar esok baru mula. 10 pagi hingga 10 malam. Bermula besok 21 hinggalah 25 hari bulan. Okey? Pesta buku antarabangsa Johor di Paradigm Mall. Tahun ni saya tak dia buat saya pun akan pakai kain plekat dengan baju Melayu. Tak ada kain plekat, seluar plekat silat tu. Dengan baju Melayu lah. Untuk Sabtu dan Ahad diminta menjadikan tema tradisional. Hari lain tak apalah pakai apa pun. Nampak je macam tu, tapi takut bini dia ni. Nampak je macam tu, pakai busana Melayu. Lepas tu kena tengking orang rumah. Balik Panglima. Sampai di rumah, Panglima usul pinggan. Dekat istana, orang kuat raja. Kamu jangan sesekali mendaraka. Keris ku cabut. Balik rumah, Panglima usul pinggan. Buang baju, buang keris semua, pinggan belum basuh. Angkat baju di ampayan. Angkat baju di hujan, hari nak ampayan. Angkat baju nak hujan. Angkat baju. Dia kaya lipat baju tuan. Tengok. Tu. CEO. Saja saya gurau dengan dia. Saya jarang nak dapat lebih bergurau dengan dia. Sebab kami jarang buat kerja bersama. Projek ni je. Kami saluan. Sebab dia membawa tasbih ke syurga. Saya membawa buku-buku dunia. Dia membawa tasbih ke syurga. Angkat hujan. Jemuran dah turun. Siapa jaga kucing kat rumah? Ramai ada anak saudara saya yang dekat U tu cuti. Rafiqah dia balik jaga. Lepas tu ada anak saudara, ada berapa orang jaga kucing kat rumah? Anak Wan pun su Syair. Syair ada, Syair balik kerja jagalah. Ariel dan Rafika dengan Ariel, Rafika. Ikhwan menantu saya, suami Ikhwan, suami apa? Suami Ilham. 4 orang lah jaga. Ikan di studio, Gibran jaga. Ni. Anak dengan mak bergaduh. Dia sibuk nak kata suami dia kata itu menantu ibu. Ni anak, ni mak. Anak dengan mak gaduh, malu je. Ilham kata apa? Patut diperkenalkan sebagai suami dia, bukan menantu mak dia. Berebut pula. Jarang aku dengar anak dengan ibu bergaduh. Dia kata memperkenalkan Ikhwan tu suami dia. Tapi mak dia perkenal menantu saya. Orang perempuan bergaduh. Kenapa Ilham? Mana Selamat? Dia sampai dah. Mak, dia orang ni. Dia ni orang Johor nak tengok kau. Mu tak baik bang. Tak kekali tu lagi tengok. Jangan bagi tengok. Pasal kau tengah marah. Adik Donald Trump. Dia cemas lah dengan keadaan parti dia yang tak begitu berada dalam keadaan baik. Ini Iqbal. Hello bang. Hai. Iqbal mood okey? Okey. Ada apa lagi tuan-tuan nak tanya? Trump topi merah. Dia bukan dengar kita mengata dia sebab dia pakai earphone.
Siap lagi okey lah. Lepas live. Wah. Abang Syed ada. Siap lagi lah. Tengok, jangan beritahu, jangan bagi perasan kata tuan-tuan tengok dia. Jangan tengok straight sangat, tengok dia tepi. Tengok dengan ekor mata tuan-tuan, lagi dia tahu. Tuan-tuan tengok dengan ekor mata, jangan tengok straight, nanti dia nampak, dia perasan. Ni 1,000 orang ni, 2,700 orang tengok dia marah ni. Tuan-tuan tengok macam tu je. Jeling-jeling je, yang dia perasan. Sebab dia mood tak berapa bagus. Ni dia ada side lah, ni kira dia panggil dipomin dia rendah. Nervous sensor dia tinggi. Dan kemungkinan dia ada letih sikit. Letih tu maksudnya saya selalu cerita kat tuan-tuan kan, bila otak limbik dia aktif hari ni, kemudian otak neurosensor dia kurang. Satunya yang saya kata saffron dengan telur bagus kan. Dah dia letih tu. Saya bawa pergi makan sekejap lagi, naik kereta, dia kena blowing aircon dalam kereta, cerita, lepas tu kita buat bodoh sikit, kita tak tahu apa satu tentang Johor. Dia cerita pun kita dengar excited, macam, wah Mat, kalau kau tak cerita aku tak tahu lah Mat. Kau bodoh je, kau sekolah ke tak sekolah? Aku tak sekolah Mat, aku kan orang Johor. Okey kan, mood dia okey lah. Dia merasa diri dia berharga pada kawan-kawan, dia merasa macam saya rasa saya menerima banyak pengetahuan baru daripada dia. Dia okey lah. Dia pun manusia biasa je tuan-tuan, ada cara untuk memenangkan hati dia. Tak, memang macam tu. Bila dia letih, dia ni, dia akan macam tu lah. Merenung jauh sebelum nak dapat falsafah dia. Renungan-renungan macam ni, tuan-tuan, yang bawa kepada falsafah, buat apa kerja kalau kawan ada. Renungan macam ni, yang akhirnya menemukan falsafah, buat apa kerja kalau kawan ada. Kan? Kau ingat kau saja nak senang. 5 hari. Di sinilah dia menemukan renungan yang jauh tu tuan-tuan. Yang ada falsafah, kau ingat kau seorang nak senang. Kalau ada kawan, buat apa kerja? Kau orang tak akan sampai tahap tu selagi tak pakai seluar merah, selagi tak pakai earphone merah, selagi tak pakai topi merah. Kau orang dapat falsafah setakat kisah sunyi, diri yang ditinggalkan. Walaupun engkau pergi, bayangmu tetap di bawah cahaya lampu. Kau orang dapat macam tu je sebab kau orang biasa-biasa punya. Tak dapat falsafah, kau ingat kau seorang nak senang. Kalau ada kawan buat apa kerja, kena main lain. Sebab tu saya tak nak terbitkan buku falsafah dia. Takut korang pensan bila baca. Dia tak perasan. Tadi dia pakai earphone. Sekarang ni kena jaga-jaga lah. Takut dia perasan. Mat, nak makan tak? Kenyang lah? Kita nak pergi kedai tu nanti. Ben Afir tak nak pergi. Habis lepas ni nak buat apa? Nak tidur. Lah, maksudnya saya panggil dia turun, dia marah. Dia nak tidur, dia kata. Ganggu dia tidur. Oh, dia tengok TV. Lah, dia ni seorang lagi masuk nak sedap. Ham, tengok je Ham. Nak sedap kepala otak apa orang datang pasal buku ni. Baby Jihan ni sedap. Asal ada live ada je kau. Ada live ada je kau. Mood dia tak baik. Saya ada sini pukul 2, lepas tu pukul 5 saya interview Tuan Haji Nasai. Lepas tu malam saya akan live di luar. Siang tuan-tuan tengok Pesta Buku kan, malam saya akan live di luar. Saya rasa esok dekat dataran JB ke dekat mana, adalah orang sini dah aturkan 5 lokasi. Saya akan live 5 malam saya berada di JB. Malam kita tak live daripada sini, malam kita live daripada outdoor JB. Makan dah kata. Mat, dah makan belum? Kan kita pergi makan lah. Kau tak nak? Aku pergi dengan Noah je. Kita nak pergi kedai Ben Afir tu. Artis Johor terkenal tu. Tak nak? Tak payah pujuk tuan-tuan. Lepas tu saya habis live, nak ikut. Saya tak, dia naik kereta tak bawa basikal tuan-tuan. Bahaya kalau bawa basikal, nanti dia merayau kat sini. Saya tak bawa basikal, dia datang. Dia mungkin seronok menikmati bilik hotel. Pasal hari ni dia letih lah pasal tadi pagi. Kita kata nak bertolak, dia bangun awal pukul 10-11 dia dah pakai baju siap dah. Kita bertolak pukul 3 petang. Sebab dia tak tahu esok tu, saya katakan bila sebut esok je matahari terbit esok. Dia tak boleh tahu esok tu 8 pagi, esok tu 10 pagi, esok 3 petang, dia tak tahu. Okey, Ham, habis Okey.
Saya ucapkan belum handphone tu buat reset dia. Rupanya handphone dia tu masih baru 6 bulan 7 bulan dia beli masa dia menyanyi konsert dengan Amal. Lepas tu saya ingat kena virus kot. Ada orang pergilah reset. Jadi okey, kalau nak beli baru rugi. Sangat-sangat rugi. Pasal phone tu baru dan lagi dia punya model tu lagi update pada saya. Saya pakai A26 je. Dia beli dulu pun 1000 lebih tapi second lah. Jadi dia orang buat reset je. 800 aku beli. Dia beli 800 kata dia. Lepas tu apa jadi dengan phone tu? Sekarang dah okey dah. Tak ada lagi dia lekat-lekat. Arif ada? Habis lagu menyanyi semua okey dah. YouTube dengar cun. Handphone tu tak buat perangai dah. Okey. Dah repair dah kakek tu. Dia kata phone tu dah okey. Dia pun faham dengan Majid nak berjalan banyak dia tak boleh pakai teruk mood dia. Kalau untuk saya biasa aja. Kalau tanya saya, itulah dia sehari-harian. Kalau tuan-tuan tengok ni kan, kata mood dia teruk kan, majoriti hari-hari dia macam ni lah. Tapi saya tahulah nak mengembirakan dia lepas live ni. Bukan Mid Valley sayang, Pesta Buku Antarabangsa Johor. Di di Paradigm Mall. Okey. Esok jumpa Kawan yang selalu menghuru-harakan negara. Pudin tak suka kat dia. Saya Pudin Nasution tak suka kat dia. Dia selalu tobik buku-buku yang kajian suka ganggu. Dia ni dulu tuan-tuan, apa saja lawan tetap lawan. Dulu masa BN orang kata dia jahat. Naiklah PH pula kata dia jahat. Tapi dia tetap ada dekat sini. Dia still ada. Tahun lepas orang sita buku dia. Kedai buku dia pernah kena serbu tokoh rakyat. Lepas tu buku pulang balik. Tapi kawan saya istiqamah daripada saya muda sampai tua, terkenal sebagai penerbit toko buku ni, terkenal dengan buku-buku berhaluan kiri. Lebih baik saya. Menteri Dalam Negeri selalu kenakan dia. Kenakan dengan niat. Kadang-kadang orang tak tahulah dia orang ni takut dengan bayang. Baik dia. Dengan buku pun dia takut. Nama dia kalau tuan-tuan duk baca kolom Malaysia Kini, Benz Ali. B-E-N-Z Ali, Benz Ali. Tuan-tuan Google, dia penulis artikel yang penuh kontroversial. Akhbar-akhbar Arif Perdana tak ambil dia. Arif Perdana tak ada, dia menulis dalam Malaysia Kini dengan FMT. Tuan-tuan cari Benz Ali, B-E-N-Z-A-L-I, Benz Ali. Bukan Benz Ali pelakon, Benz Ali pengkritik kerajaan. Dulu masa zaman BN orang kata macam-macam kat dia. Komunis lah apalah. My PH orang kata lagi pula kat dia. Lagi tak ada apa dah orang nak kata. Saya tak adalah sentiasa dekat bos. Tapi insyaAllah boleh jumpa lah. Pukul 2 saya akan ada dekat bos. Pukul 5 saya dalam bilik konti tu sebab kita ada podcast buku. Esok saya dengan Tuan Haji Nasai. Dia lancarkan buku Kuasa ASEAN. Kuasa Asia. Lepas tu kita kombokan dengan buku ni sebab 100 set. Saya tak belanja lama-lama ni. Besok depan mata tuan dia sendiri saya belanja. Kita lancarkan buku ni 100 set dia. Ni buku baru lah, hangat daripada pasaran. 1000 cetakan yang pertama, ini ada cetakan 16,000. Okey. So tuan-tuan boleh beli online lah. Kalau fizikal pun ada juga. Tapi saya bawa 100 je ke sini. Besok hari Jumaat, pukul 5 petang. Besok Jumaat 5 petang, live saya dengan Tuan Haji Nasai dalam bilik podcast sebelah ni. Dalam bilik podcast sebelah ni. Ni podcast dia ni. Dalam ni. Okey, tuan-tuan live sebab dia takut gangguan bunyi kan. Live. Tapi saya buat juga live event buku besok. Cuma podcast adalah pelancaran buku. Sebab kalau kita buat dekat luar bising. So tahun ni, dia orang sediakan satu bilik khas untuk audio podcast. Podcast buku Kuasa Asia, pukul 5 petang. Podcast Tuan Haji Nasai akan bertolak daripada Kuala Lumpur pagi. Pukul 5 petang dengan dia. Datang Sabtu lah. Sabtu ada pentas. Sabtu dia bukan dekat sini. Sabtu di pentas saya dengan Datuk M. Nasir dan serentak dengan Abang Nasir Jani untuk melancarkan buku Pak Nasir je. Kita bikin sejarah. Nasir Jani. Tu ni lancarkan hari Sabtu. Tapi jadual tuan-tuan kena follow. Saya tak ingat terlalu banyak jadual. Tuan-tuan follow je Facebook
bazar buku antarabangsa Johor. Nampak jadual harian apa yang akan ada selama 5 hari. Ya, podcast semua saya stream. Live dengan Datuk M. Nasir dengan Pak Nasir Jani pun melalui saya. Situ hotel, diorang bagi hotel. Sebelah ni hotel naik lift je. Hotel tu tuan-tuan, kalau salah tekan lift. Hotel tu tuan-tuan, kalau salah tekan lift, terus pergi kubur. Ada ramai orang yang naik hotel, naik lift dekat hotel tu. Hotel tu ada orang naik lift, terus sampai kubur. Dia orang buka-buka pintu lift, terus dapat kubur. Mat, tadi kau tekan lift tak ada nampak kubur Tak takut Bukan, dia takut bukan kubur Mat. Dia macam mati tu, lepas tu dia tak boleh balik dekat dunia sini. Tak payah, itu semua setan lah. Itu semua setan. Tapi dia orang cerita tempat ni berhantu. Bodoh macam tu. Aku tak takut. Tak, macam ni. Dia orang cerita ada orang naik lift tu hilang. Tak boleh balik dah. Biar lah. Hari tu aku tanya kau naik lift tak ada rasa macam seram-seram? Tak ada? Tak ada. Kau baca bismillah naik lift? Tak payah basmillah. Apa takut? Aku tak takut hantu. Bukan hantu. Habis apa? Pintu lift tu terbuka. Dia orang pergi langkah masuk. Lepas tu dia orang tak boleh keluar balik dah. Dia hilang dekat belah sana. Dia orang jumpa orang bawa pisau sabit tu. Banyaklah keras lah Paradigm Mall ni. Kau tak tahu ke cerita banyak hantu sini? Tak takut aku hantu. Tapi kalau berlaku kau nak buat macam mana? Kau panggil bapak aku. Kau Kau panggil- setan. Kau makhluk setan. Setan neraka jana. Kau tu kau hantu lah, bukan aku. Apa lah orang? Kau panggil bapak kau. Okey. Mat, kalau nak naik lift kau jangan naik seorang tau. Kau ajak aku ke, kau ajak Zikri ke, nanti kau salah tingkat ni kau terus pergi dekat tanah kubur tu, kau tak boleh balik Mat. Aku nak cari kau dan memang tak boleh. Aku nak minta bomo pun tak boleh dah. Banyak dah orang hilang kat sini. Lepas tu kau bawa beg besar turun tu. Biar power bank aku. Oh, power bank ke? Nak turun sekejap pun power bank. Ilham. Pengurusi panggil. Tak tahu tak bukan nak mic, pengurusi nak minta apa tu? Pergi tanya pengurusi dia nak apa. Bukan kami very sayang, kami di Pesta Buku Antarabangsa Johor Paradigm Mall. Okey, kalau tak ada apa saya ucapkan. Okey, dah senyum. Ham dah bagi kat dia gaji lagi. Belum, patutlah muram. Oh, beg kat atas. Tak ada ayah ada ni. Sekejap. Nah, nak pergi minum kopi nanti. Ni bagi orang nampak tu kamera belah sana. Bayarlah, biar orang nak tengok. Hantar je orang. Dam. Dia panggil Ham. Ham kata beg dengan duit kat atas, tapi saya dalam wallet saya ada. Dam. Dia nak cakap apa tu, pergi tengok sekejap. Ada apa? Dia nak senyum je. Kalau ada terima kasih, pitam tuan-tuan saya. Sejarah lah dalam hidup saya menanti terima kasih daripada dia. Sebab buat apa ada kawan, buat apa kerja kalau ada kawan. Dia tak ada kerana jasa apa tidak, kerana dia temukan falsafah tu dalam 50 tahun renungan dia. Dia merenung dia nampak. Oh, bekerja kalau ada kawan. Jadi bukan perlu terima kasih tu, terima kasih. Ni yang level-level kita yang falsafah biasa ni tuan-tuan, menerima budi orang, menerima jasa baik orang, hendaklah kita menjawab dengan terima kasih. Tuan-tuan yang baca pantun Melayu yang saya baca tadi tu, Kurik Kundi Merah Saga, dia dah level lain. Buku tu dia tak baca. Okey, dia baca yang lain. Buat apa kerja kalau ada kawan. Tuan-tuan masih lagi tunggu terima kasih. Terima kasih tak ada ni, dah makam tinggi dah tuan-tuan. Bukan makam orang berbudi kita berbahasa tu budak sekolah. Bukan makam jasamu dikenang. Dia tak ada tagline dia, bukan itu. Bukan jasamu dikenang. Korang lambat ni slow. Korang tadi ingat Kurik Kundi Merah Saga. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Tak ada lah, itu pantun lama kata dia, dah tak relevan. Orang zaman Seluar Merah bang, pantun tu dicipta, mana orang pakai kasut ni lagi? Kan, yang kurik itu kundi, yang merah itu saga. Mana ada orang pakai baju Donald Trump, topi Donald Trump zaman tu? Mampus lah dia orang. Menyibuk pasal. Dia kata korang menyibuk dia pakai topi merah pasal. Budak-budak baru. Budak-budak baru.
Dia mampu sehingga. Kau sangat nak kutuk dengan aku. Datang sini kau jumpa aku. Kau belasah depan jenang. Kau berani tak? Cakap 3 orang kau buat sini. Aku jampi dengan bapa kau malam ni meninggal dunia padam ke kau. Kau nyebok asal? Ha? Kau Buka. masuk pantat kau lagi bagus kau. Bodoh. Tuan-tuan dengar tak? Saya dah tutup mic ni. Saya harap tuan-tuan tak dengar. Saya dah tutup mic dah. Mana dia orang marah? Mak dia orang tak marah lah. Dia orang tanya aja pasal Fah bawa kerja. Aku main jangan kerja ni dulu. Kau tahu sebab apa aku tak minat kerja? Jangan maki-maki mak nilai tau. Tak tahu sebab apa tak minat kerja. Kalau kau nak minat dengan lagu Datuk M. Nasir, kau masuk ke rumah kau, Hati Mas bukan album pertama. Yang pertama Datuk M. Nasir lagi tak panas. Aku boleh ingat. Lagu yang pertama M. Nasir 1979 Dandut. Album kedua Jauh Berdaun Masa. Album ketiga Hati Mas. Siapa yang mana? Datuk M. Nasir yang lagi tak pandai. Aku lagi hafal. Dia orang tanya apa maksud di balik cermin mimpi. Ada perempuan ni lawa tanya. Dia tanya. Kadang aku tak suka perempuan. Ya Allah, saya tanya soalan lain, dia respon benda lain. Tak minat. Tak minat Tak minat. Selamat tinggal lah perempuan semua Tak minat. Aku tak suka perempuan. Okey. Okey, terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi besok pukul 5 petang dengan Tuan Haji Nasai. Sebab saya nak bawa bos pergi jalan-jalan melihat tanah air tercinta di negeri kelahiran dia. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tuan-tuan, yang mana rekod jangan pakai yang dia marah tadi, kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa guna kerja kalau ada kawan? Okey, kau ingat kau seorang nak senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kata, suat kata.